Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormatilah dikasihi saudara Al-Fadhil Ustaz Din selaku pengerusi majlis, yang berhormat Tuan-Tuan Kena Esko Kerajaan Negeri Kelantan, yang dihormati lagi dikasihi dan diraikan pegawai khas ataupun sesau politik kepada Datuk Menteri Besar Kerajaan Negeri Kelantan, yang berbahagia Tuan Haji Nawi bin Adam, Ketua Penerangan PAS Kawasan, merangkap pegawai khas kepada Datuk Kamaruddin, yang berbahagia Tuan Haji Rusli bin Haji Abdullah, dan tak lupa diucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur Tuan Iman, Tuan Bilal, Tok Ngulu, Ketua Cawangan. Tak lupa ucapkan ribuan terima kasih kepada Pakatan Rakyat, ahli-ahli UMNO, pegawai penerangan daripada Kerajaan Malaysia yang ikut berserta pada malam ini, pegawai keselamatan, PPPN, Tok Ngulu UMNO dan bekas PPN, seterusnya penduduk kampung yang sudi hadir pada malam ini dalam suatu majlis penerangan, bukan serengan, penerangan. InsyaAllah sekadar mampu dek kakak sekalian, kalau rasa baik, rasa betul, terimalah hak amo bercakap adik kakak. Kalau berasa was-was, amo tidak paksa, dan amo pun tidak utung adik kakak. Terima benda hak adik kakak tak faham adik kakak sekalian. Mungkin ada di antara adik kakak pun tanya, amo malam ni amo ceramah di Kampung Bukit, memang tarikh ni amo sendiri beri adik kakak kerana amo malam ni ya sebenarnya kena ceramah di Pahal Kuantan, tapi oleh kerana orang tua mari di Kampung Bukit ni adik kakak sekalian, maka dalam tarikh 7 hari bulan amo terpaksa batal hak di Pahal, amo mari hak sini adik kakak sekalian. Yang kedua, ada juga orang tanya mana ustaz pakai kain serban sebar malam ni. Jadi jawab dia senang adik kakak, dah orang tuduh hamba ni